ini, saya merupakan anak ketiga daripada adik-beradik. Saya tinggal di Rumah Panjang, Rumah Maxwell, 13 dengan Royak. Pengalaman saya sebagai pengawas, saya menepati saya lebih arif dengan psikologi manusia. Saya dapat menapasti manusia atau pelajar yang mempunyai masalah ataupun kecenderungan yang masing-masing. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kelemahan yang sendiri, dan saya menepati juga pengawas juga mempunyai kelebihan dan kekurangan yang masing-masing. Okey, agak menarik maklumat unsur terutama berkaitan dengan kemampuan psikologi kamu. So, dari mana kamu dah ke kemampuan dan pengetahuan psikologi? Adakah secara official atau dari atau formal ataupun secara informal? Formal maksudnya kamu belajar dari mana, dari buku ataupun informal maksudnya mungkin dari senses kamu. Majoritinya daripada teori dan sedikitnya daripada pengalaman saya sendiri. So ya, teori itu dari mana? Sumbernya. Teori mesti dari pembacaan. Bacaan artikel internet ataupun video-video di YouTube. Ya. So apa tujuan asal kamu mendapatkan maklumat-maklumat tentang psikologi? Adakah kerana kamu aim untuk jadi ketua pengawas ini kerana interview ini, ataupun memang minat kamu untuk mengenali manusia sejak dari awal? Saya memang bertujuan untuk mengenali manusia dan mendekati manusia dengan lebih mendalam supaya saya dapat membagi hubungan saya dengan lebih baik. Dan mengerti saja saja. Okay, kamu tahu tujuan kamu ke sini kan? Okay, so how do you convince us? Okay, meyakinkan kami yang antara semua calon kamulah yang paling layak menjadi ketua pengawas. Saya mempunyai satu komitmen dan satu kepercayaan yang saya boleh untuk melaksanakan tugas dengan baik, dan saya percaya saya akan membuat selaku yang mana saya mampu dengan tujuh ada ataupun nasihat daripada sini-sini ataupun rakan-rakan saya. Saya sedia mendengar nasihat dan menerima kritikan ataupun sebarang kesalahan yang akan ditujukan kepada saya. Okey, bercakap tentang sini. Apabila kamu sudah dilantik menjadi ketua pengawas, kamu tak ada sini. Kamu yang paling sini. Okey, so betul lah, baguslah kamu cuba mendapatkan bimbingan. Mungkin bimbingan itu bukan dari sini lah, mungkin bimbingan daripada guru-guru pengawas. Okey ya. Rafael. Okey. Bila kamu menjadi pengawas, kamu menghadapi situasi yang pelbagai lah. Maka di sini perlulah kamu punya emosi yang stabil lah. Katakan berlaku situasi di mana kamu menegur pelajar dan secara tiba-tiba pelajar tersebut membantah arahan kamu dan maki kamu pada masa tersebut di khalayak ramai. So, aku mengawas, bagaimana kamu mengatasi masalah tersebut? Saya akan bersabar dan dengan tenang, kerana ketenangan akan membuat mereka akan lebih berfikir lebih rasional dan akan berfikir mereka membuat perkataan dan memberikan masa kepada mereka akan menilai perbuatan mereka itu salah dan akan membawa pada masalah disiplin ataupun merasakan lagi atau mengerokkan lagi keadaan. Alah, kamu sabar. Tapi kalau dia pelajar tersebut masih lagi memprovokasi kamu, contoh kan, sebab kadang-kadang tindakan kita bersabar, kita pun cakap elok, tapi pelajar ni dia pelajar yang keras lah. Sibuk lah kau ni, pengawal bodoh lah sebagainya. Macam mana? Dan kamu dah bersabar ni, tapi dia masih lagi marah kamu, maki kamu, menggunakan perkataan-perkataan yang tak baik. So macam mana kamu nak mengatasi situasi tersebut? Saya akan terus bersabar dan akan juga
akan membantu dalam mungkin dia akan membuatkan dia rasa lebih terserah di kerana akan rasa stabil lah, akan rasa terkompak supaya tidak akan lagi tidak rasa lebih berkuasa. So bagi akan lain pergi jumpa dia lah. So masuk provoke dia lah. Maksudnya macam mana tu? Dari pengetahuan psikologi lah. Kamu bawa kawan untuk tujuan apa sebenarnya? Supaya dia takut lah, risau lah. Supaya dia rasa ramai ni pengawal, aku tak berani macam tu lah. Cara tak? Okay. Cara tak? So macam mana? Apa kata Cikgu Rani tadi? Dia marah lagi kamu. Kamu tadi dah warning kan? Jadi budak yang biadab. Dia marah lagi kamu. So how do you handle it? Kamu kata bawa kawan. So saya nak tahu what is the purpose of you bringing kawan ke sana? Kau pengawas lah ni. Untuk mendapatkan lebih pengalaman ataupun untuk mendapatkan pengetahuan dia yang mungkin saya terlupa pandang ataupun saya terlupa pandang, dan mungkin dia mempunyai cara yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah itu. Bagaimana situasi pula dalam kamu sebagai ketua pengawas, konflik ini berlaku dalam kalangan kamu sebagai ahli pengawas sendiri. Misal kata kamu sebagai pemimpin dalam pengawas kan, kamu beri arahan dan pengawas di bawahan kamu tak nak dengar arahan kamu. Jadi bagaimana kamu nak selesaikan ni masalah dalaman kamu pula, dalam masalah dalaman organisasi? Saya akan berusaha upaya untuk mendapatkan ataupun ide apa yang membuat mereka tidak puas hati, dan jika pendapat mereka bercanggah dengan objektif sekolah, saya akan segera membawa kepada cikgu. Kamu nak buat penyelidikan, apa kaedah kamu? Sebab kamu, okey, sekarang ni orang bawahan ni ada masalah dengan kamu kan, tak ikut arahan kamu. Kamu kata kamu nak sedih, kamu macam mana? Kamu pergi tanya orang lain ke masalah dia ke? Katalah ada 10 orang pengawas tak berpuas hati dengan kamu, macam mana? Apa penyelesaian tuntas kamu nak settle ni? Takkan kamu nak tanya dia macam kenapa orang tak suka saya? Jadi macam mana penyelesaian tu? Kamu tentu ketua pengawas kan, kamu ada isu ni. Isu ramai orang macam contoh tak puas hati dengan kamu. Apalah Rafael sekian. So, kamu nak kena selamatkan organisasi ni. So, macam mana kaedah kamu? Membuat mesyuarat Gempur? Gempa? Tergempar. Okay. Apa yang kamu nak buat dalam mesyuarat tu? Interesting ni. Ya. Saya akan memintakan mereka membentangkan pendapat mereka, dan saya akan berusaha mencari cara penyelesaian ataupun kompromi lah. Jika saya diperlukan untuk meletakkan jawatan saya. Okey, so dalam kita melaksanakan tugas-tugas utama sebagai ketua pengawas, kita ada dua jenis tugas. Satu tugas yang terancam, yang diancam di awal, dan satu lagi tugas-tugas yang bersifat spontaneous, yang contohnya arahan-arahan yang datang secara tiba-tiba. Okey, kita pergi ke yang tiba-tiba tu. Katakan kalau kita berada dalam satu perhimpunan, kemudian tiba-tiba pihak sekolah minta dengan segera supaya pengawas. So bila turun arahan dari sekolah kepada pengawas, sudah tentu ke arah mana? Kepada siapa? Yalah, no, kalau pihak sekolah, contohnya pengetua atau cikgu Victoria sebagai turun kanan mengeluarkan arahan supaya pengawas melaksanakan katakan spot check kepada pelajar turun kanan. So arahan itu akan menuju kepada ketua pengawas lah sudah tentu. So kamu telah dilantik sebagai ketua pengawas kan, pasti katakan. So apakah tindakan kamu untuk memastikan bahawa pengawas sedia mengikut arahan tersebut buat sampai